ni yang biasa. Kalau customer tanya nak kope ayam seko, macam gini kita letak ayam seko. Ada potong tak ada apa. Assalamualaikum Kak. Kak, Salam. sini ada apa special Kak? Sini ada special. Ni special mi celur ayam kope. Oh, ayam kope. Yang macam ni seko. Oh, rangkai ayam seko. Rangkai ayam seko. Berapa ringgit tu Kak kira? Ini kalau macam ni, kalau customer nak seko RM12. Seko RM12. Okay. Seko RM12. Tapi kalau dia orang cakap nak special, kita letak babat, daging, meatball, ada isi ayam sikit lah dengan seko ayam special. Letak macam tu. Itu berapa ringgit Kak? Yang tu RM15. Kak buat saya yang dua biasa, satu special. Okey, baik. Boleh? Dalam Maggi kita letak gula, nasi je. Okey. Ini bawang goreng, obat jeruk. Ni bawang putih. Bawang putih ni kena letak satu je. Oh, bawang putih ke? Bawang putih. Sebab ni kacang? Ni kacang. Okay. Kacang tanah goreng ni. Sebut cili. Macam tu. Inilah ada sulah. Standard. Standard ni. Kita lemak manis lah. Okey. Ni kalau special lah ni barang-barang ni. Special ni. Ni babat? Ni babat. Kalau apa, orang ni panggil perut kan. Oh, perut. Macam mana Lepas tu kita letak daging. Tengok daging kita pun kita dah empuk berapa jam dah. Oh, berdengar terus? Berdengar terus. Macam tu. Okay. Lepas tu kita letak isi ayam sikit lah. Kalau customer nak isi ayam. Macam ni. Kita letak. Okay. Lepas tu nak rangka tadi kan. Ada rangka ni. Seko ni. Ada semua. Sini berapa ringgit Kak? Ni ada ni RM15. RM15. Total semua lauk. Lagi nak kena lebih sikit kurang. Okey. Kakak kat sini buka hari-hari ke macam mana Kak? Hari-hari. Buka pukul apa sini? Hari-hari. Pukul 2 sampai pukul 9 malam hari biasa. Okey. Ada Sabtu Ahad pukul 2 sampai 10 malam. Okey, baik Kak. Special. Rangkai ayam seko. Okey, terima kasih.